Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buat ice cream roll. Ice cream roll Yogurt. Okay. Saya nak buat juga ke? Nak. Siapa nak buang ais juga? Kita guna apa ni? Apa nama dia? Potong-potong. Ice cream roll. Ni siapa punya? Aisyah. Aisyah punya. Ufuknya. Buat ais dulu lah, Abang. Tepi Aisyah, tepi. Sabar nak buang ais dulu. Tak payah buang. Okay, cuba. Yang satunya untuk kita makan. Okay? Cuba buat dia. Gaul sampai rata. Dan biar dia kering, dia mengeras. Duduk ni. Boleh jilat dulu pada. Jilat. Okey, setelah kita biarkan dia selama 2 minit dan dia sudah menjadi keras. Okey, cuba gulung dia. Boleh tak? Tak boleh, dia kena ni dulu. Tak payah, cuba gulung dulu. Dengar dulu. Tolak dah. Lagi. Mana boleh. Ada? Mana tadi? Jadilah tu. Dah, bola dalam pinggan. So kalau ada tembikai ke strawberry ke, kita campur ya. Okey. Sudahlah, bola dalam ni. Sabar. Yang ni tak payah bekas, dia terus hentam saja nampak tu. Asal terus masuk dalam mulut je. Nah.